semifinal Shield yang pertama di antara Bukit Kepayang menentang Insta. Selepas itu, kita akan bersaksikan semifinal Shield yang kedua di antara Malay College Kuala Kangsar bertemu Seremban 2. Semifinal Bowl yang pertama, SAS menentang Smart Labo. Semifinal Bowl yang kedua, Sasa menentang Sda B. Saya berehat seketika. Tuan-tuan menjamulah mata saksikan perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini. Perlawanan Shield Semi di antara Bukit Kepayang dan juga Insta. Kita tahu tu. Serangan dari Insta. Larian dari hujung, adakah sampai? Larian yang baik, Dewa Post, try diberikan. Sorry.
Okay, try daripada Insta. Conversion masuk. Kedudukan sekarang 7-0. Terima kasih kepada Tournament Director Cikgu Muzamil. Bertungkus lumus untuk menyiapkan kejohanan ini bersama guru-guru sekolah Dato' Abdul Razak dan juga PIBG. Terima kasih sponsors. Kick off dapat pada BK. Cuba untuk membuat larian. Hentakan yang pertama. Belum lagi jatuh. Cuba untuk drive. Bola jatuh. Ruck form. Bola keluar. Hentakan yang kedua. Masih bermain kawasan 22 meter Bukit Kepayang. Hentakan yang ketiga. Hentakan yang keempat. Cuba bermain forward daripada Bukit Kepayang. Hentakan yang kelima. Digagalkan. Bola keluar kepada backline. Hands. Adakah lepas? Tidak, bola keluar. Throw in diberikan kepada Insta. Apakah gerakannya akan digunakan oleh Insta? Cuma bermain forward atau keluarkan bola ke backline? Pertukaran dilakukan oleh Bukit Kepayang, memasukkan forward yang baru. Bola adakah dibenarkan? Ya, dibenarkan. Try dibenarkan oleh pengadil. Held up rupanya. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Drop kick and try line. Drop kick jauh ke belakang. Tendangan yang agak sempurna. Serangan daripada Instar. Hands. Offload yang baik. Hentakan yang pertama. Cuba meloloskan diri. Masih lagi Insta menyerang. Adakah dibenarkan? Tidak dibenarkan. Turnover. Nampak macam tidak 10. Apakah keputusan pengadil? Kad kuning dikeluarkan sin bin untuk 2 minit bagi pasukan Instar. Kelebihan buat Bukit Kepayang untuk menghasilkan sesuatu. Bermain 10 lawan 9. Memutuskan untuk scrum, pilihan yang bijak. Memandangkan Bukit Kepayang mempunyai 10 extra 1 person. Namun, apakah Bukit Kepayang akan menggunakan peluang yang ada? Advantage yang diberikan. Bola keluar. Cuba untuk membuat hentakan di tengah. Lepas. Offload yang baik. Knock on tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Tamat sudah separuh masa yang pertama. Instar mendahului Bukit Kepayang dengan kedudukan 7 Instar dan 0 Bukit Kepayang.
jualan habis-habisan daripada sponsor utama kita, Strike, berada di atas berhampiran dengan stor sukan. Dapatkan hari ini sebelum habis stok-stok yang dijual. Juga Saudagar Rasa, Rukas, Rabik Online, Mama daripada parents pelajar sekolah Datuk Abdul Razak, Persatuan Sedar Alliance atau PASAL, alumni Sedar Alliance juga telah membuat sumbangan yang besar. Dan tidak lupakan broadcast kita hari ini daripada Zaramis Productions and Event Solution. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sponsor untuk kejohanan Sedar Jemputan 10/11 2025. Kick off dari pasukan Bukit Kepayang. Separuh masa kedua akan bermula dengan kedudukan Bukit Kepayang masih lagi belum menghasilkan apa-apa mata, manakala Instar sudah menghasilkan satu try dan satu conversion. Kedudukan 7 Instar, 0 Bukit Kepayang. Tendangan yang bagus, catching yang baik. Hentakan yang pertama. Pick and go yang kedua. Adakah ada support di situ? Bergerak 10-20 meter ke hadapan. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Penalti diberikan kepada Bukit Kepayang. Saya yakin kad akan dikeluarkan. Tidak bergerak 10 meter ke belakang. Pemain nombor 5 Instar diberikan kad kuning untuk sin bin 2 minit. Peluang Bukit Kepayang melakukan gerakan. Memilih untuk melakukan scrum, memandangkan pemain Instar kekurangan seorang. Mungkin ada advantage di belah backline. Peluang Bukit Kepayang untuk melakukan gerakan daripada tengah padang. Pengadil perlawanan kita, Cikgu Komeng daripada Negeri Sembilan. Push, tidak dibenarkan. Free kick diberikan kepada Bukit Kepayang. Hands. Oh, satu dummy yang menarik bergerak. Adakah dibenarkan? Tidak. Knock on daripada pasukan Bukit Kepayang memberikan scrum untuk pasukan Instar. Scrum, bola keluar. Cuba bermain di belah blind side. Oh, turnover yang baik. Bola di tangan Bukit Kepayang. Belum lagi keluar. Masih mengekalkan posisi. Hentakan yang kedua. Pot yang ketiga tengah menunggu di belakang. Hentakan yang ketiga. Cuba bermain forward. Memandangkan pemain. Tidak dibenarkan. Pengadil menunjukkan signal. Ini ke yang sebut lawan
tahniah diucapkan. Pertukaran dilakukan oleh Bukit Kepayang memasukkan hooker yang baru. Pemain Instar yang Sin Bin telah dimasukkan semula. Hands kick daripada pasukan Instar. Peluang untuk Bukit Kepayang melakukan sesuatu. Masih lagi Bukit Kepayang memegang posisi. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Penalti diberikan kepada Bukit Kepayang. Tidak rilis tackler. Sekali lagi pemain-pemain Instar ini diberikan amaran. Saya rasa pengadil akan menggunakan kad kuning. Ya. 2 minit Sin Bin untuk pemain Instar. Peluang sekali lagi Bukit Kepayang untuk melakukan sesuatu. Pemain Instar kekurangan 1 pemain. Bermain forward, tidak menggunakan scrum. Penalti diberikan. Tidak roll away pemain-pemain Instar selepas membuat tackle. Cuba untuk melepasi barisan pertahanan pasukan Instar. Rak dibenarkan. Hentakan yang kedua. Masih lagi berada di tangan pemain-pemain Bukit Kepayang. Cuba melakukan hentakan yang ketiga. Lepas. Begitu hampir dengan line 22 pasukan Instar. Bermain backline. Cuba melepasi pemain-pemain. Sayang bola. Namun begitu ada advantage diberikan oleh pengadil Cikgu Komeng di tengah padang. Penalti diberikan kepada Bukit Kepayang. Bukit Kepayang masih lagi peluang untuk menyamakan kedudukan. Hentakan yang pertama. Cuba bermain pick and go. Pick and go yang seterusnya. Bola keluar backline. Satu dummy yang baik. Hampir saja 5 meter sebelum try pasukan Instar. Hands on. Sayang sekali. Baru saja cuba untuk melakukan serangan. Knock on daripada pasukan Bukit Kepayang. Scrum diberikan untuk Instar. Pertukaran diminta oleh jurulatih pasukan Instar. Mungkin ada pemain Instar yang cedera. Cuaca yang baik di Senawang, Sungai Gadut, Sekolah Datuk Abdul Razak adalah begitu baik pada hari ini. Kita doakan berpanjangan sehingga habis kejohanan ini nanti. Final akan berlangsung petang hari. Shield, bowl, plate dan juga cup untuk bola keluar. Tendangan daripada pasukan Instar. Bola keluar kakinya. Tamat sudah permainan. Instar menewaskan Bukit Kepayang dengan kedudukan Instar 7, Bukit Kepayang 0. Terima kasih kami ucapkan kepada pasukan Bukit Kepayang kerana telah
Mungkin kita berjumpa lagi tahun depan Bukit Kepayang. Terima kasih banyak di atas penyertaan sekolah Bukit Kepayang di Seremban, Negeri Sembilan. Tahniah saya ucapkan kepada pasukan Instar. Perlawanan seterusnya semi final Shield di antara Seremban 2 bertemu dengan MCKK. Saya serahkan semula konti ini kepada King atau Cik Muhammad Nur Fairuz.